Jadi soalannya sekarang ni, Kaabah dibina oleh siapa? Okey, turutan Kaabah dibina katanya ada 12, lebih kurang 12 peringkat. Yang pertama, katakan dibina yang pertama sekali oleh para malaikat. Kedua, dibina oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, dibina oleh Nabi Syed bin Adam alaihissalam. Tiga pendapat ni mengatakan dia ni lemah lah. Ada yang tolak, tapi ramai yang terima. Tapi dikatakan ada yang tolak tu sebab katanya sumbernya Israiliyat. Tapi yang keempat, pembinaan keempat ini disepakati oleh semua, iaitu pembinaan siapa? Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bina macam kita cerita sebelum ni. Kemudian dia dibaiki sebab ada kerosakan oleh kaum Amalek. Bani Amalek waktu tu ada kerosakan, ada banjir. Jadi dia dibaiki lah. Dia tak bina. Yang cerita Nabi Ibrahim tadi, dia dibina sebab kisah pada zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh berlaku banjir besar. Jadi semuanya hancur, satu bumi ni hancur. Yang hidup, yang selamat hanyalah di atas bahteranya Nabi Nuh. Jadi dibina balik oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Bani Amalek baiki. Kemudian Bani Juruhum membaiki. Kemudian dibina satu benda yang baru yang tak pernah orang buat sebelum ni, iaitu pembinaan atap. Atap dibuat untuk Kaabah, Baitullah, sebelum tak ada atap. Asal-asal bentuk Baitullah sebenarnya direndah, pintu dia tu rendah. Maksudnya kalau masuk ikut jalan kaki boleh masuk macam tu. Dia tak ada nak kena naik. Sekarang kita tengok tinggi kan. Dia sebenarnya asalnya rendah, dua pintu dan lebar dia tu sampai Hijri Ismail sikit masuk. Sebenarnya dalam Hijri Ismail tu dia ada 3 meter, lebih kurang 3 meter. Dia masuk sebenarnya Kaabah asalnya. Dan tak ada atap. Dan Sayyidina Qusay, atuk Nabi, atuk lah, Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, dia lah orang pertama yang mencipta, membina atap untuk Baitullah. Kemudian dibaiki oleh kaum Quraisy. Waktu tu dia kumpulkan harta-harta yang baik lah, yang ada harta baik, ramai kah untuk bina yang baru. Bukan bina, maksudnya baiki, cantik sikit sebab benda dah lama kan, batu dah lama, tiang pun dah lama semua. Jadi dia nak buat yang baru punya. Okey, jadi waktu tu disebabkan tak cukup pembelanjaan, dipendekkan Kaabah. Jadi ada sedikit dalam lebih kurang 3 meter dalam Hijri Ismail tu sebenarnya asalnya Kaabah lagi. Dan dibuang satu pintu dan diangkat pintu tu. Jadi tinggi. Kita nampak sekarang tinggi kan. Sebab asalnya dia tu rendah, pintu tu rendah. Jadi lepas zaman Quraisy, kemudian pada zamannya Abdullah bin Zubair, Sayyidina Abdullah bin Zubair, dia ni buat balik Kaabah seperti reka bentuknya pada zaman Qusay. Maksud dikembalikan. Yang mana reka bentuk zaman Qusay itu sebiji macam pada zaman Nabi Ibrahim. Cuma tak ada atap lah. Kemudian pada zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia tengok Abdullah bin Zubair ni buat benda yang aneh pada Kaabah. Jadi dia unggah balik, buat macam kaum Quraisy buat. Tak ada pintu, pendekkan sikit dan diangkat sikit pintu dia tu. Maksudnya dia tinggi. Jadi pada zamannya Harun Ar-Rasyid, dia tanya pada Imam Malik, ni aku ni nak tukar kepada zaman pada yang asal bentuk Kaabah. Sebab dia tahu kan Kaabah sebenarnya asalnya bentuknya bukan macam ni. Tapi Imam Malik rahimahullah kata, kalaulah ditukar-tukar setiap pemerintah tukar, baiki, akan hilanglah haibah hanya Kaabah ni, Baitullah ni pada hati-hati orang mukmin. Dalam hati orang mukmin akan hilanglah kehebatan Kaabah ni kalau tukar setiap kali pemerintahan tukar. Tak boleh. Jadi kalah bentuk tu seperti yang sekarang. Jadi ada juga kata Sultan Murad dan juga Saudi lah, kerajaan Saudi. Tapi diorang tak buat apa-apa, diorang cuma meluaskan Masjidil Haram. Jadi itulah dia penceritaan Kaabah ni. Dia jatuh tu, dibina semula, tu kadang-kadang dia dibaiki. Jadi maksudnya yang kita tengok hari ni bukan pada zaman Nabi Ibrahim punya, bukan pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dia reka bentuk yang sama dengan zaman Quraisy. Sebab zaman Quraisy tak cukup pemerintahan. Okey, jadi cerita dia sekarang ni, kita dah tahu Kaabah terbina, tukar. Jadi cerita dia pula sekarang ni pasal Hajarul Aswad. Hajarul Aswad pernah hilang. Pertama kali dihilang pada zamannya banjir Nabi Nuh. Kedua dihilang pada zamannya atuk Nabi Qusay bin Kilab. Nantikan pada esok akan datang.